Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Yusof daripada Pendidikan Islambi Ambilan 2023228. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk dari bilik darjah ke masa hadapan, peranan pendidikan dalam mobiliti sosial, yang memegang moto iaitu ilmu sebagai tunjang kejayaan. Ini merupakan pentaksiran berterusan pembentangan bagi subjek sosiologi dalam pendidikan. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Yang pertama, apakah itu maksud mobiliti sosial? Mobiliti sosial merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan daripada satu tahap sosioekonomi ke tahap yang lain. Bermaksudnya di sini bahawa perubahan daripada satu ekonomi yang rendah ke ekonomi yang lebih tinggi, ataupun perubahan daripada ekonomi yang tinggi kepada ke rendah. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa mobiliti sosial merupakan satu perubahan ataupun pergerakan individu atau kumpulan daripada tahap sosioekonomi yang berbeza. Yang kedua, pendidikan sering dianggap sebagai satu alat utama meningkatkan taraf hidup seseorang. Ini bermaksud bahawa pendidikan merupakan aspek penting dalam menjamin bahawa seseorang itu dapat meningkatkan ataupun melakukan perubahan dengan segi sosioekonomi ataupun taraf hidup seseorang. Namun, peluang pendidikan tidak sama rata kerana dipengaruhi oleh yang pertama, latar belakang keluarga. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, lokasi tempat tinggal. Yang keempat, akses teknologi. Ini bermakna bahawa segala peluang pendidikan yang kita dapat pada hari ini ataupun murid-murid dapat pada hari ini adalah berlatarkan belakang yang tidak sama antara semua murid. Ada keluarga yang latar belakang keluarga yang tidak terlalu kaya, ada murid yang daripada keluarga yang miskin, ada yang kaya, dan ada yang tinggal di bandar, ada yang tinggal di luar bandar, dan ada juga bila tinggal di bandar mendapat akses teknologi yang lebih canggih berbanding orang yang tinggal di kampung. Orang yang tinggal di kampung tidak mendapat jaringan internet yang mencukupi, manakala orang yang berada ataupun murid-murid yang bersekolah di bandar mendapat internet ataupun jaringan internet yang cukup dan mampu bergerak seiring dengan teknologi pada hari ini. Namun, persoalan utama yang di sini adalah, adakah pendidikan benar-benar membantu meningkatkan mobiliti sosial atau masih mengekalkan jurang ketidaksamaan? Baiklah, kita pergi yang seterusnya iaitu konsep mobiliti sosial. Seperti mana yang saya sebutkan di awal slide tadi, iaitu mobiliti sosial ialah perubahan kedudukan individu dalam struktur sosial berdasarkan pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan status sosial. Ini bermaksud bahawa mobiliti sosial ini merupakan satu kedudukan ataupun pangkat dalam struktur sosial masyarakat yang membezakan antara mereka adalah dari segi pendapatan, dari segi pendidikan, pekerjaan dan status sosial. Bermaksud bahawa jika seseorang itu mendapat ataupun daripada keluarga yang berpendapatan rendah dan keluarga yang berpendapatan dan tinggi, maka itu adalah satu struktur sosial ataupun perubahan kedudukan daripada yang tinggi dan rendah. Dan tahap pendidikan sama ada jika seorang itu sebagai seorang guru dan seorang lagi adalah seorang yang petani, maka kedudukan itu berbeza. Maka di situ kita dapat lihat bahawa kedudukan mobiliti sosial itu tersebut. Dan kedua, pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu dan konsep mobiliti sosial di mana pekerjaan ini adalah jika kita nak lihat bahawa perubahan ataupun kedudukan antara pekerjaan ini amatlah kita dapat dengan jelas bahawa jika seorang itu bekerja sebagai seorang buruh di kilang dan perbezaannya kepada orang yang bekerja sebagai manager di kilang, maka kedua-dua bekerja di kilang tapi pangkatnya berbeza, merupakan pekerjaan yang berbeza, dan itu merupakan mobiliti sosial iaitu perubahan kedudukan individu dan status sosial di mana orang yang berpangkat dan orang yang tidak berpangkat, orang yang mempunyai kuasa dan orang yang tidak mempunyai kuasa. Maka di situ kita dapat lihat bahawa mobiliti sosial ni adalah salah satu benda perubahan ataupun kedudukan individu yang kita dapat lihat dengan jelas dalam struktur sosial pada hari ini. Dari struktur sosial ni ataupun mobiliti sosial ni terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama
mobiliti menegak. Apa itu mobiliti menegak? Iaitu mobiliti menegak adalah satu perubahan status sosial lebih tinggi atau rendah. Maksudnya di sini bahawa contoh saya letakkan di sini adalah anak petani menjadi doktor. Ini menunjukkan bahawa mobiliti sosial perubahan antara daripada yang rendah kepada yang tinggi. Maksudnya sebagai contoh yang saya letakkan di sini adalah seorang anak petani apabila dia belajar ataupun dia belajar bersungguh-sungguh, dia berusaha bersungguh-sungguh, maka dia dapat merubah mobiliti, perubahan daripada kedudukan individu dia daripada seorang anak petani, anak yang sebagai anak petani yang rendah, maka dia boleh menjadi seorang doktor. Doktor yang boleh dikatakan sebagai kedudukan individu yang sangat tinggi lah. Di mana kedudukan menegak ni adalah dia perubahan secara positif. Mana perubahan daripada rendah kepada yang tinggi. Itu dinamakan sebagai mobiliti menegak. Dan yang kedua, kita dapat lihat bahawa mobiliti mendatar. Apa itu maksud mobiliti mendatar? Mobiliti mendatar bermaksud perubahan pekerjaan tetapi status sosial sama. Sebagai contoh, guru bertukar sekolah. Apa yang dimaksudkan sini? Bahawa pekerjaan yang sama tapi status sosial. Ini yang dinamakan sebagai contoh sebagai guru, seorang guru bertukar ke sekolah. Maksudnya perubahan pekerjaan tetapi status sosial masih sama. Maksudnya guru itu bertukar tapi sekolah atau sosial itu masih sama sebagai seorang guru. Dan yang ketiga, maksudnya mobiliti mendatar adalah sebuah mobiliti yang tidak berlaku perubahan tapi ada sedikit kita boleh bagi sebagai mobiliti kepada daripada kiri ke kanan. Dan yang ketiga iaitu mobiliti antara generasi. Apa yang dimaksudkan mobiliti antara generasi? Mobiliti antara generasi bermaksud perubahan status antara ibu bapa dan anak. Maksudnya jika seorang ibu bapa itu bekerja sebagai seorang guru tapi anaknya tidak bekerja sebagai seorang guru, maka mobiliti antara generasi itu berlaku. Mobiliti ini perubahan antara generasi itu berlaku apabila sebagai seorang emak, ibu dan bapa bekerja sebagai seorang guru tetapi anak tidak bekerja sebagai seorang guru, maka perubahan itu berlaku. Perubahan itulah yang dinamakan sebagai mobiliti antara generasi. Seterusnya, kita pergi kepada faktor. Apakah faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial dalam pendidikan di Malaysia? Baiklah, yang pertama, faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial dalam pendidikan adalah yang pertama. Yang seperti yang saya sebut tadi adalah latar belakang keluarga. Apa yang dimaksudkan dengan latar belakang keluarga? Keluarga yang berpendapatan tinggi mampu menyediakan tuition, peranti digital, bahan pembelajaran. Manakala murid daripada keluarga berpendapatan rendah mungkin menghadapi kekanan kewangan. Apa yang dimaksudkan di sini? Bahawa keluarga yang mempunyai gaji yang tinggi ataupun keluarga yang mempunyai pendapatan ataupun wang ringgit yang banyak, maka dia mampu untuk menyediakan fasiliti ataupun segala bentuk bahan pembelajaran yang cukup, bahkan lebih kepada anak-anak mereka. Sebagai contoh, keluarga yang kaya dapat menyediakan tempat yang selesa, tempat yang mempunyai jaringan internet yang tinggi, mempunyai fasiliti yang canggih. Maka dengan itu mereka dapat belajar dengan tenang, belajar dengan selesa, dan kedua dapat menyediakan tuition. Orang yang berpendapatan tinggi ni mungkin mampu membayar untuk anak mereka untuk pergi tuition luar ataupun pergi mendapatkan guru secara peribadi. Dan yang ketiga iaitu peranti digital, bahan pembelajaran yang cukup. Maksudnya kemungkinan orang yang berpendapatan tinggi ni mempunyai telefon bimbit, mempunyai laptop untuk mereka sendiri explore ataupun mencari sendiri bahan-bahan yang mereka hendak belajar. Maka dengan itu mereka bukan sahaja dapat belajar ketika di sekolah, tapi bila balik ke rumah mereka juga dapat belajar dengan lebih lagi dan mendapat ilmu-ilmu tambahan daripada apa yang mereka ada. Mereka dapat gunakan sumber-sumber yang mereka ada untuk mereka tambah lagi pengetahuan mereka, dan dengan ini mereka dapat menjadi seorang yang cemerlang, dapat keputusan yang cemerlang. Manakala murid yang berpendapatan daripada keluarga berpendapatan rendah ini mungkin menghadapi kekangan kewangan, iaitu sebagai contoh kekangan kewangan dari segi yuran pembelajaran, tidak dapat menyertai tuition,
tidak dapat kemungkinan tidak mendapat jaringan internet yang cukup, tempat yang tidak kurang selesa. Jadi dengan itu, murid yang daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak uh, mendapat kata pembelajaran ataupun pendidikan yang uh, sama seperti keluarga yang berpendapatan yang kaya. Dan yang kedua iaitu kualiti sekolah. Yang dimaksudkan kualiti sekolah adalah sekolah di bandar mempunyai kemudahan lebih lengkap, guru pakar, akses teknologi dan lebih baik. Ini bermaksud bahawa sekolah-sekolah yang berada di bandar mempunyai perhatian yang cukup ataupun fasiliti-fasiliti yang cukup, yang canggih. Guru-guru yang disediakan di situ juga guru-guru yang pakar, akses kepada teknologi yang lengkap, yang sudah ada dan tidak mempunyai banyak masalah. Jadi manakala sekolah yang di luar bandar mungkin mempunyai kekurangan sumber. Sebagai contoh, kekurangan sumber dalam teknologi, maklumat komputer mungkin kurang, jaringan internet mungkin kurang, mungkin akses kepada dunia luar mungkin kurang. Jadi dengan itu, sekolah yang berada di bandar ini mungkin mendapat akses yang lebih luas, mana dengan mendapat pendidikan yang lebih tambahan dan mereka dapat mengenal pendidikan itu dan dapat belajar dengan lebih tenang dan selesa, dan mereka juga dapat tambah ilmu pengetahuan mereka. Manakala sekolah yang di luar bandar ini mungkin mempunyai jaringan yang cukup terhad, internet yang terhad, jadi kekurangan penggunaan teknologi. Jadi dengan itu memberi kesan kepada murid tersebut dalam untuk meningkatkan dia punya mobility supaya dia dapat merubah daripada tahu kepada tidak tahu kepada tahu. Jadi kualiti sekolah dan latar belakang keluarga ini merupakan aspek ataupun faktor yang mempengaruhi mobilitas tersebut lah. Jadi faktor yang seterusnya iaitu yang ketiga, akses digital. Pembelajaran abad ke-21 memerlukan internet, komputer dan telefon pintar. Juran digital menyebabkan ketidaksamaan peluang pembelajaran. Ini menunjukkan bahawa seperti mana saya cakap tadi, sekolah-sekolah yang berada di bandar, sekolah-sekolah yang berada di luar bandar ataupun keluarga yang berpendapatan rendah dan tinggi, mereka ini mempunyai masalah untuk kepada akses kepada teknologi ataupun internet. Mungkin sekolah yang berada di luar bandar mungkin akses kepada internet dia kurang. Jadi pembelajaran ke abad 21 ini mementingkan ataupun memerlukan internet, komputer dan telefon pintar. Jadi jika sekolah-sekolah yang berada di luar bandar ini mendapat kekurangan akses kepada internet, komputer dan telefon pintar ini, maka dia dapat mencipta satu jurang antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Jadi akses digital ini merupakan faktor yang juga mempengaruhi kepada mobiliti sosial ini, kepada perubahan sosial ini. Kerana apa? Kerana akses digital ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran abad 21 yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi jurang digital yang ada pada sekolah bandar dan sekolah luar bandar ini menyebabkan ketidaksamaan peluang pembelajaran tersebut, menyebabkan mobiliti sosial ataupun perubahan sosial dalam pendidikan Malaysia ini kurang, ataupun kita dapat lihat bahawa mobiliti itu nampak secara jelas. Dan yang keempat iaitu kualiti sekolah. Kualiti sekolah iaitu bermaksud bahawa galakan ibu bapa, motivasi guru, persekitaran pembelajaran kondusif. Maksudnya sini dalam pembelajaran ataupun faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial ini, yang pertama iaitu gerakan ibu bapa itu motivasi guru, iaitu ibu bapa perlu memberi galakan ataupun memberi sokongan kepada anak-anak mereka supaya mereka dapat belajar dengan tenang, supaya mereka dapat belajar dengan penuh yakin, supaya mereka dapat belajar dengan selesa. Galakan sebagai contoh sokongan dari segi fasiliti, dari segi kewangan, sokongan moral dan sebagainya. Motivasi guru juga penting dalam memastikan pelajar tersebut tidak berputus asa dan terus belajar. Dan dengan ini, dengan motivasi guru yang ada, maka murid terus bersemangat untuk teruskan pembelajaran mereka. Dan yang ketiga iaitu persekitaran pembelajaran yang kondusif. Maksudnya sekolah perlu menyediakan sebuah kelas ataupun tempat belajar yang selesa, tempat belajar yang boleh kita belajar dengan tenang, belajar dalam keadaan yang selesa, ataupun susunan meja yang sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 ini, agar murid-murid dapat belajar dengan tenang. Dan seterusnya, bila dapat
kesemua faktor-faktor ini, maka murid itu dapat meningkatkan mobiliti sosial mereka dan melakukan perubahan mobiliti sosial mereka dalam pendidikan. Dan kesemua faktor yang saya cakapkan tadi, yang saya sebutkan tadi adalah merupakan faktor dalam mempengaruhi mobiliti sosial dalam pendidikan, dalam aspek pendidikan sahaja. Jadi, seterusnya kita pergi kepada kesan positif mobiliti sosial terhadap pendidikan. Kesan positif yang pertama, peluang pendidikan lebih tinggi, iaitu yang bermaksud bahawa murid berusaha untuk berjaya dalam akademik. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Kenapa mobiliti sosial ini terhadap pendidikan ini penting? Kerana dia mempunyai kesan positif. Yang pertama, menyebabkan peluang pendidikan lebih tinggi. Maksudnya apabila kita dapat menyediakan, kerajaan dapat menyediakan fasiliti yang lengkap, ibu bapa dapat memberi sokongan dan galakan yang positif, guru juga memberi sokongan moral kepada pelajar, maka dengan ini murid dapat berusaha lebih bersemangat untuk berusaha untuk berjaya dalam akademik, dan juga dapat meningkatkan motivasi pelajar apabila mendapat sokongan moral daripada guru dan ibu bapa. Maka dengan itu secara langsung peluang pendidikan mereka lebih tinggi. Maksudnya di sini bahawa bila mereka lebih bersemangat, mereka akan dapat pencapaian cemerlang. Maka dengan itu peluang pendidikan mereka lebih tinggi. Ini yang kedua, peningkatan taraf hidup, iaitu yang bermaksud pendidikan membantu mendapat pekerjaan yang baik. Yang kedua, meningkatkan pendapatan keluarga. Apa yang dimaksudkan di sini bahawa apabila seorang murid ataupun mereka pelajar itu bersemangat untuk datang ke sekolah, untuk belajar, untuk mendapatkan keputusan yang baik, cemerlang, maka dengan itu mereka dapat mengubah kehidupan mereka daripada rendah kepada tinggi, daripada miskin kepada yang kaya. Peningkatan taraf hidup ini merupakan aspek penting dalam pendidikan, kerana salah satu aspirasi pendidikan adalah untuk memastikan murid ini mencapai hala tuju mereka. Jadi dengan meningkatkan taraf hidup manusia daripada miskin kepada yang kaya, itu merupakan mobiliti sosial yang positif, kesan yang positif kepada pelajar dan kepada guru itu sendiri dan kepada sekolah itu sendiri. Ini kan membantu. Memang pendidikan ini merupakan salah satu aset utama dalam meningkatkan ataupun dalam mempengaruhi aspek penting dalam mobiliti sosial ini. Dan yang kedua, yang ketiga, mengurangkan kadar kemiskinan. Pendidikan membantu keluar dari kitara kemiskinan. Apa yang dimaksudkan di sini bahawa kita apabila murid itu belajar dengan bersungguh-sungguh, murid itu mendapatkan keputusan yang cemerlang, maka dengan itu murid itu dapat meningkatkan taraf hidup mereka daripada miskin kepada yang kaya. Maka dengan itu taraf kehidupan ataupun kadar kemiskinan yang ada di negara kita ini dapat dikurangkan. Bermaksud bahawa keluarga-keluarga yang miskin, daripada bermula yang miskin, tapi apabila belajar dengan bersungguh-sungguh, apabila mendapat sokongan moral yang cukup, apabila mendapat fasiliti yang cukup, maka mereka dapat belajar dengan bersungguh-sungguh, mendapat result yang cemerlang dan dapat pekerjaan yang lebih baik. Maka dengan situ mereka mendapat perubahan mobiliti sosial daripada rendah kepada tinggi, daripada miskin kepada yang kaya. Maka daripada miskin kepada yang kaya itu menyebabkan kurangnya kadar kemiskinan yang ada di negara kita. Dan yang keempat, iaitu pembangunan negara, iaitu yang bermaksud melahirkan tenaga kerja yang mahir. Yang kedua, meningkatkan ekonomi negara. Apa yang dimaksudkan di sini bahawa dengan lahirnya orang yang bijak pandai bermula daripada bangku sekolah, maka ia dapat melahirkan ataupun melahirkan generasi yang bijak pandai, melahirkan generasi yang holistik daripada segala aspek. Maksudnya dapat melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang sains, mahir dalam bidang matematik, mahir dalam bidang pendidikan, mahir dalam bidang segala bidang yang ada di dunia ini. Maka dengan itu, negara itu sendiri untung dan negara itu sendiri mendapat manfaat kepada pembelajaran ataupun kerajaan yang mendapat manfaat daripada pendidikan itu sendiri. Kerana ia dapat melahirkan tenaga kerja yang mahir, dapat menggantikan pekerja-pekerja yang telah tiada dan meningkatkan ekonomi negara. Dengan itu bahawa pendidikan atau mobiliti sosial ini mendapat kesan positif bahawa dari bermulanya pendidikan, maka dia dapat meningkatkan ekonomi negara dengan membuka peluang-peluang pekerjaan yang memerlukan tenaga kerja oleh manusia yang pakar dalam bidang pendidikan. Baiklah, seterusnya iaitu kesan negatif mobiliti sosial terhadap pendidikan. Seperti mana yang kita tahu bahawa di dalam dunia ini, jika ada yang baik, maka ada yang buruknya.
Jadi kesan negatif dalam mobilitas sosial ini terhadap pendidikan adalah yang pertama, jurang pendidikan. Murid bandar mendapat puan lebih baik berbanding luar bandar. Di sini kita dapat lihat jelas bahawa murid-murid yang bersekolah di bandar mendapat akses ataupun jaringan internet ataupun mendapat perhatian yang lebih berbanding sekolah-sekolah yang berada di luar bandar, iaitu mungkin kurang dari segi internet, mungkin kurang dari segi fasiliti teknologi. Maka dengan ini kesannya adalah jurang pendidikan itu, jurang ketidaksamaan itu nampak dengan jelas bahawa murid-murid luar bandar ini tidak mendapat sokongan yang sukanya, mungkin dia tidak mendapat akses pada internet yang sukanya, di mana pembelajaran abad ke-21 ini memang mementingkan ataupun memerlukan kepada teknologi. Tetapi murid-murid yang berada di luar bandar ini mungkin kurang mendapat pada pendekatan kepada teknologi tersebut. Yang kedua, ketidaksamaan akses teknologi. Tidak semua murid mempunyai kemudahan internet. Ini saya setuju bahawa tidak semua murid ini mendapat kemudahan internet, di mana kemungkinan keluarga yang berpendapatan tinggi mungkin mereka boleh menyediakan daya internet ataupun jaringan internet yang cukup ataupun jaringan internet sendiri kepada anak-anak mereka ketika berada di rumah. Tetapi murid-murid yang berpendapatan rendah mungkin hanya menggunakan jaringan internet ketika di sekolah saja. Maka sekolah saja yang boleh memberikan dia jaringan internet. Tapi bila balik rumah, mereka tidak mendapat jaringan internet secukupnya. Jadi dengan itu, mereka mendapat ketidaksamaan akses teknologi. Maka dengan itu, ini kita dapat lihat bahawa jurang antara keluarga yang berpendapatan rendah dan keluarga yang berpendapatan tinggi. Maka di sini kita dapat lihat bahawa kesan negatifnya adalah di sini. Maka dengan itu, pendidikan yang diterima oleh keluarga yang berpendapatan tinggi tidak sama dengan keluarga yang berpendapatan rendah. Yang ketiga iaitu tekanan akademik. Murid menghadapi tekanan untuk berjaya bagi meningkatkan status sosial. Ini kita dapat lihat bahawa bila murid itu bersungguh, bila murid itu untuk merubah kehidupan mereka daripada miskin kaya, mungkin ada sedikit tekanan akademik yang dihadapi oleh murid tersebut kerana ingin berubah daripada miskin kepada yang kaya. Mungkin dengan dia stres, mungkin dengan cacian ataupun kurang galakan daripada ibu bapa itu menyebabkan mereka mempunyai tekanan akademik. Tekanan yang membuatkan mereka rasa sebagaimana stres untuk belajar. Kerana apa? Kerana susah untuk berjaya. Kerana apa? Kerana dalam pemikiran mereka ataupun psikologi mereka bahawa bila belajar dan untuk mendapat kejayaan, barulah itu akan merubah status mereka. Tetapi jika mereka belajar tapi tidak dapat kejayaan, maka mereka tidak dapat mengubah status mereka. Maka dengan ini, mereka akan mendapat tekanan akademik. Maka dengan itu, kita memerlukan jaringan ataupun sokongan ibu bapa, sokongan motivasi oleh guru, menyediakan tempat fasiliti yang baik, selesa supaya mereka ini tidak mendapat tekanan yang akademik yang tinggi. Yang keempat, yang terakhir iaitu kitaran kemiskinan. Maksudnya murid daripada keluarga miskin sukar daripada kemiskinan jika tiada sokongan pendidikan. Ini maksud bahawa jika keluarga miskin itu tidak mendapat pendidikan ataupun akses pendidikan yang sama, mereka susah untuk keluar daripada golongan ataupun belenggu kemiskinan mereka itu supaya mereka dapat menjadi perubahan antara daripada rendah kepada yang tinggi, kepada yang miskin kepada yang kaya. Maka kitaran miskin itu terus berlaku, terus berlaku. Maka kitaran miskin ini perlu ditukar ataupun kitaran miskin ini menjadi faktor yang kesan negatif lah kepada mobilitas sosial. Jadi dengan itu, keluarga-keluarga yang mempunyai keluarga yang kurang berpendapatan ini mungkin perlu mendapat sokongan pendidikan dan perlu diutamakan sokongan pendidikan kepada mereka ini supaya mereka dapat akses kepada pendidikan dan dapat mengubah nasib mereka daripada rendah ke tinggi, iaitu yang dimaksudkan sebagai mobiliti sosial. Baiklah, kita pergi kepada usaha-usaha kerajaan Malaysia dalam mengurangkan jurang pendidikan itu tadi. Yang pertama, bantuan kewangan persekolahan. Kerajaan menyediakan pelbagai bentuk bantuan kewangan bagi membantu murid daripada keluarga berpendapatan rendah untuk menampung kos persekolahan seperti buku, pakaian seragam, alat tulis dan yuran berkaitan. Bantuan ini dapat mengurangkan beban kewangan ibu bapa serta memastikan semua murid mempunyai peluang yang sama untuk meneruskan pendidikan tanpa halangan kewangan. Jadi, kerajaan ini telah mengambil inisiatif dalam memberi bantuan kewangan kepada keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah. Maka dengan memberi bantuan awal persekolahan,
Maka ini dapat membantu murid-murid yang berpendapatan rendah ini mendapat akses kepada pendidikan. Kerana apa? Kerana pendidikan merupakan hak asasi manusia yang perlu sesebuah negara itu atau sesebuah kerajaan itu perlu dan wajib untuk mereka memberikan akses pendidikan kepada semua murid tanpa mengira fizikal dan tanpa mengira diskriminasi antara keluarga kaya dan keluarga yang bukan kaya. Maka dengan itu kerajaan telah menyediakan bantuan kewangan ini agar dapat meringankan beban ibu bapa ataupun keluarga yang berpendapatan rendah ini untuk meneruskan pembelajaran ataupun ingin memulakan pendidikan di peringkat sekolah rendah. Yang kedua iaitu beasiswa. Maka kita dapat lihat bahawa kerajaan juga menyediakan beasiswa kepada murid yang menunjukkan pencapaian akademik yang lebih baik atau berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Maksudnya di sini bahawa kerajaan juga menyediakan beasiswa kepada murid-murid yang mempunyai result ataupun keputusan cemerlang untuk memberikan hadiah kepada mereka untuk mereka rasa lebih bersemangat. Maka kerajaan telah memberikan inisiatif beasiswa kepada mereka supaya mereka teruskan pelajaran mereka, dan juga kerajaan juga memberikan beasiswa ini kepada murid yang berpendapatan rendah supaya mereka terus dapat belajar dan terus sambung-sambung pelajaran mereka. Melalui beasiswa ini, murid berpeluang untuk melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi tanpa perlu terlalu memikir masalah kewangan. Ini membantu meningkatkan motivasi murid untuk berusaha mencapai kejayaan dalam pelajaran. Ini maksud bahawa dengan melalui beasiswa ini, murid dapat belajar dengan tenang. Murid dapat belajar dengan tanpa memikirkan kewangan. Kerana kewangan mereka tertanggung oleh kerajaan. Maka dengan itu, beasiswa ini dapat membantu murid tersebut untuk meneruskan pembelajaran mereka tanpa memikirkan daripada aspek kewangan. Yang ketiga iaitu rancangan makanan tambahan, iaitu RMT. Rancangan makanan tambahan diperkenalkan untuk memastikan murid mendapat pemakanan yang seimbang dan mencukupi semasa berada di sekolah. Pemakanan yang baik membantu meningkatkan kesihatan fizikal, tumpuan dalam kelas dan prestasi akademik murid. Program ini yang penting khususnya bagi murid daripada keluarga berpendapatan rendah. Ini maksud bahawa rancangan makanan tambahan ini telah diperkenalkan kepada murid sekolah supaya mereka mendapat pemakanan yang cukup atau pemakanan yang seimbang supaya dapat menjadikan tubuh pada mereka itu lebih sihat. Lebih tubuh pada mereka, ataupun kita disebut bahawa kita biasa mendengar bahawa badan cerdas otak cerdas. Jadi dengan itu, dengan pemakanan yang sihat, makanan yang seimbang, maka dapat melahirkan badan yang cerdas, otak yang cerdas. Dan dengan itu, makanan merupakan aspek yang paling penting juga dalam pendidikan ini supaya mereka dapat belajar dengan selesa dan mereka dapat makanan yang cukup. Dan rancangan makanan tambahan ini juga dikhususkan ataupun diutamakan kepada pelajar-pelajar yang berpendapatan rendah. Yang keempat iaitu pembelajaran digital. Kerajaan turut memperkenalkan pelbagai inisiatif pembelajaran digital bagi memastikan murid dapat mengakses bahan pembelajaran secara rendah talian. Penggunaan teknologi seperti komputer, tablet dan internet membantu murid memperoleh maklumat dengan lebih mudah serta meningkatkan kemahiran digital selaras dengan keperluan pendidikan abad 21. Jadi kerajaan ini juga menyediakan memperkenalkan inisiatif pembelajaran digital. Maksudnya di sini pembelajaran hybrid, pembelajaran yang kadang-kadang ada hari kita perlu melakukan secara bersemuka, ada setengah perlu sekadar talian. Maka kerajaan memberikan inisiatif ataupun memberikan bajet untuk memberikan kepada murid-murid ataupun berpendapatan rendah ini tablet percuma, laptop dan iPad percuma kepada murid-murid yang berpendapatan rendah ini supaya mereka dapat belajar dan dapat akses kepada pendidikan sama rata daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti, kepada sekolah yang luar bandar dan sekolah yang bandar, kepada keluarga yang kaya dan keluarga yang bukan kaya. Kerana apa? Kerana pembelajaran digital ini merupakan aspek penting dalam keperluan ataupun aspek penting dan keperluan dalam pendidikan abad ke-21. Jadi pada kesimpulannya di sini bahawa pendidikan memainkan peranan penting dalam mobilitas sosial. Kenapa? Kerana yang saya sebut tadi adalah pendidikan ini mampu mengubah kedudukan. Mobilitas sosial adalah merupakan perubahan kedudukan sosial ekonomi daripada miskin kepada yang kaya, daripada kaya ke miskin. Maka pendidikan itu memainkan peranan penting dalam mengubah kedudukan manusia itu dalam sosial ekonomi. Kedua, pendidikan boleh meningkatkan taraf hidup individu. Maksudnya pendidikan ini mampu untuk meningkatkan taraf individu daripada miskin kepada yang kaya, kepada yang anak seorang petani kepada seorang doktor. Pendidikan itu sendiri dapat
meningkatkan taraf hidup manusia. Namun, masih terdapat jurang ketidaksamaan pendidikan itu, seperti mana di sekolah yang bandar dan sekolah luar bandar, di mana keluarga yang berpendapatan tinggi dan keluarga yang berpendapatan rendah. Di situ terdapat ketidaksamaan pendidikan. Usaha betul-betul perlu dilakukan untuk memastikan pendidikan yang adil kepada semua. Ini maksud bahawa semua golongan ataupun semua masyarakat perlu berganding bahu untuk memastikan bahawa usaha pada pihak kerajaan ini terus berlaku untuk memastikan bahawa semua murid di negara kita ini mendapat pendidikan yang adil dan pendidikan yang hak sama rata kepada semua murid. Maka di sini bahawa semua murid mendapat hak yang sama rata, semua murid mendapat keputusan cemerlang, semua murid mendapat pendidikan yang sama rata dan mendapat akses kepada teknologi ataupun mendapat keputusan yang cemerlang dan seterusnya dapat meningkatkan ekonomi negara. Jadi ini merupakan rujukan yang saya gunakan bagi menghasilkan saya punya slide pembintangan dan di sini kita dapat lihat bahawa. Jadi sekadar itu saja pembintangan saya pada hari ini. Terima kasih di atas perhatian anda. Di sini saya akhiri pembintangan saya dengan sekian terima kasih dengan sedikit kata-kata semangat, iaitu pendidikan ialah kunci utama untuk membuka peluang mobiliti sosial dan masa depan yang lebih baik. Saya Muhammad Firdaus bin Yusof selaku pembintangan ini pada hari ini memohon undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.